Set bacok kita. Ketimbang nak mari bacok ni. Ketimbang ni. Dia mari 12 April. Ketimbang mari 12 April. Esok 11 April hari Sabtu ketimbang mari. Hari Sabtu ketimbang mari kencing ya. Ketimbang Papa non. Allah saya mung. Aku suruh tak ada orang mari ni aku suruh. Oh ketimbang molek lah. Jangan dia takbir raya sudah lah. Agak-agak jangan takbir raya lah. Jadi harap-harap ketimbang sudi dan selesa datang ke bacok ya. Alright. Macam itulah teruknya ajaran PAS PN. Dia macam itulah akhlaknya, kelakuannya. Apa yang Islam ajar, orang Melayu kita, budaya Melayu kita hormati tetamu, muliakan tetamu. Tapi dia ni sebelum tetamu datang, dia dah kutuk, dah menganjing-anjing. Ketimbang. Saya tahu saya orang Kelantan, orang Melayu Kelantan pun masuk orang baik budi bahasanya. Ada tata susila, akhlak mulia. Tapi inilah dia, bila pengaruh politik kebencian, ya, asal Pakistan pun jadi rosak juga. Ya. Jadi kepada mak Pakistan ni, saya nak bagi satu pantun lah ke dia. Tak tahu dia faham ke tidak, faham kot. Pandai cakap Melayu tu. Ni pantunnya dah. Bulan Ramadan bulan baik. Hari raya bermaaf-maaf. Orang Kelantan orang molek. Jangan ikut perangai mak Pakistan.